mengorek peta yang sudah lama berdebu, merancang untuk pergi mencari pokok suci purba yang legenda. Isterinya risau akan keselamatannya. Sebelum beredar, aku menghulurkan sebentuk cincin, dan cincin ini bukan sahaja dapat memastikan anda selamat. Saya juga takut Uncle Wolf tidak akan kembali kepada saya. Menyimpan cincin ini bersama saya hanyalah pemikiran. Pada masa ini, seorang rakan sekerja tiba-tiba menerima berita buruk. Itu kerana ketumbuhan isteri saya semakin teruk. Ternyata sebelum beredar, isteri saya perlu menjalani pembedahan. Jika tidak, saya takut saya akan pergi dengan kaki saya sendiri. Isteri saya mabuk di rumah. Northwest kemudian memanggil rakan-rakannya untuk memulakan operasi. Tidak lama selepas usaha tanpa henti semua orang. Akhirnya, keadaan isteri saya lega buat sementara waktu. Tetapi tidak ada cara untuk terus seperti ini. Ia tidak akan lama sebelum keadaan itu berulang lagi. Menyedari bahawa saya mahu isteri saya tinggal bersama saya selama-lamanya. Kita mesti mencari pokok suci purba yang legenda. Dan dalam beberapa hari akan datang, dia cuba mencari pelbagai maklumat rawatan yang berkaitan. Saya harap saya dapat meluangkan lebih banyak masa bersama isteri saya. Tetapi ketika dia hendak pergi mencari pokok suci itu, tanpa diduga, keadaan isteri saya kembali kambur. Aku lihat badannya mula mengecut. Uncle Wolf tergesa-gesa mula memeriksa. Tetapi apa yang dia tidak percaya ialah itu. Degupan jantung isteri saya mula lemah secara beransur-ansur. Tidak lama kemudian saya berhenti sepenuhnya dari dunia ini. Pada masa ini, rakan sekerja juga bergegas. Semua orang memulakan penyelamatan kecemasan pada isteri saya. Pada masa ini, Uncle Wolf melihat semua ini dan berasa putus asa. Jari saya tidak dapat berhenti menggigil. Pada saat genting ini, rakan-rakan tiba-tiba bergegas ke tempat kejadian. Ternyata percubaan Uncle Wolf telah membuat kemajuan baru. Ketika ini, ketumbuhan pada tubuh lelaki tua itu beransur-ansur mengecil. Pak Cik Wolf terpegun seketika selepas mendengarnya. Kemudian dia bergegas kembali ke makmal. Saya bercadang untuk menyuntik ubat eksperimen ke dalam isteri saya. Tetapi apabila saya kembali, saya mendapati ia sudah terlambat. Degupan jantung isteri saya sudah berhenti sepenuhnya. Uncle Wolf rebah sepenuhnya apabila dia melihat ini. Dia mula memaki hormon doktor. Kemudian dia cuba menghidupkan isterinya. Namun, semua ini tidak berguna. Isteri saya telah meninggal dunia buat selama-lamanya. Sejak itu, Uncle Wolf tidak dapat pulih sejak itu. Dia juga melepaskan identitinya sebagai seorang doktor.